Seterusnya. Apa aku cakap tadi? Tadi kau cakap apa? Apa ni? Kalau nak menjual kalau nak membeli rumah dan membeli rumah. Kira aku dah repeat lah. Dah repeat lah. Oh, dah leceh gini. Maafkan saya lah guys. Okay, teruskan jap. Sorry. Kiriman daripada email A Heavy Heart Seeking Your Thoughts title dia. Dia ada cakap nama. Aku rasa tak payah sebut nama. Okay, tak kata, Hai, Assalamualaikum TCF. Waalaikumsalam. First of all, thank you for creating a safe space for people like us to listen, reflect and sometimes pour our hearts out. Nice. I'm not sure if this is the right platform to... Dah baca ya Dil? Kau dah baca ya? Tahu. Dah baca lah Dil. Dah baca Tak delete Aidil. Mana email mana email pernah delete? Oh tak delete Kan aku dah salah. Okay. Dari satu. Yalah, tapi sebelum ni kita aku nak kita mendoakan ayah kepada seorang members kita ni, Afiq. Teruskan. Kerana ayahnya ada prostate cancer lah. Yang umur 63 tahun. Dan nama ayahnya Abu Hassan bin Samadi. Dan semoga dipermudahkan dengan segala urusannya Afiq dan keluarga. Dan insyaAllah mudah-mudahan ayah anda sihat-sihat lah selalu. Sembuh lah, cepat sembuh dan sebagainya. Amin. Boleh. Okay. Itu saja. Kita teruskan aja. Kiriman daripada tak boleh sebut nama, title Girlfriend Paranoid. Ni belum baca. Masalah girlfriend ni Salam TCF. Waalaikumsalam. Aku harap korang doing well, especially Ali. Aku memang minat lu Syul. Betul, ni tak ada, aku dah baca. Betul. Memang ada nama Ali. Aku harap Thank you so much. Aku harap dapat jumpa kau and gigit telinga kau Li. Gigit lah dia, macam Mike Tyson. Nak gigit banyak orang nak gigit telinga, bibir. Kasihlah Aidil Chan pula korang gigit Aidil. Aku nak minta pendapat. Aku ni ada girlfriend, dah kenal almost 1 year. Kita jumpa pun dekat Tinder. Time tu aku cuma nak cari perempuan untuk hilangkan bosan je time tu kan. Kira macam under matchmaking gitu apps Muzmatch. Muzmatch okay, right. Tapi tak sangka lah yang aku ni boleh jumpa perempuan yang aku boleh ada sama energy and vibe weh dengan dia. Tune weh, vibe weh. Yalah. Aku tercatch feeling and aku suka kat dia. Sampailah satu tahap aku rasa yang dia ni too much. Kau bayangkan Ali Okay. Aku ni langsung tak boleh bercakap dengan perempuan langsung. Introvert lah kira. Bukan, girlfriend dia tak kasi. Oh. Aku tak boleh follow mana-mana perempuan on social media. Memanglah. Aku tak boleh senyum or bercakap dengan perempuan depan dia, even cashier. Okay lah. Sebab tu dah nama dia paranoid kan. Yalah. Apa-apa yang mengena dengan perempuan, dia just no lah. Aku faham perempuan memang kuat jealous. Betul. Tapi bagi aku this is too much Lee. Kita ada plan yang kita akan berkahwin atau tunang. Tapi bila aku fikir balik nak berkahwin dengan perempuan yang macam ni, aku rasa lama-lama aku boleh dapat depression. Of course lah. Kalau macam gini ada second thoughts lah Teruskan aja. Aku ni jenis lelaki yang soft spoken. Apa yang perempuan tu nak, aku agree kan je lah. Aku tak tahulah sama ada yang aku ni tegas atau yang aku ni dibodohkan. Kita always argue pasal benda ni, tapi dia tetap sama je. Dia selalu lagakan aku dengan perempuan. Even melawat kubur pun dia assume aku bawa perempuan lain guys. Aku bukan kaki perempuan guys. Please help me. Apa patut aku buat? Stay or leave her? Sekian. Bagi aku drop bar Drop bar. Nama dia. Ke kau bukan kaki perempuan? Drop bar nama. Drop bar, okay. Drop bar. Asal kau cakap dia bukan kaki perempuan? Pasal startingnya dia kata aku cuma nak cari perempuan untuk hilangkan bosan. Tu starting dia. Starting dia lah. Cari lelaki pun boleh hilangkan bosan members. Boleh juga. Lepak members. Dan kau boleh plan pergi orang kata luar negeri. Asal nak cari perempuan hilangkan bosan? I don't know maybe bila aku dengar cerita kau, it's not wrong to have second thoughts. Pasal apa? It's about your life. You are the one who create your stories, your own stories in life. And aku rasa second thoughts tu
having this kind of girl, but aku cuma in general tak semua wanita macam gini. Okay, semua wanita tak ada akan macam gini. Pasal aku tahu and aku ada nampak juga wanita-wanita kat luar pun tak sampai paranoid macam gini. Tapi bagi aku it's wrong kalau kau rasa macam okay, aku sebagai lelaki aku tak boleh ada kawan-kawan perempuan, aku tak boleh tengok perempuan, aku tak boleh ini, tak boleh itu. Kenapa wrong weh? Sebab apa? Kadang-kadang wanita pun dia cakap macam gitu tapi dia sendiri tak buat. Kau faham tak? Dia tetap ada kawan lelaki. Dia ada dia masih SMS atau message lelaki. Kan kawan je. Kawan kerja lah. Kan kawan je. Kawan lah. Kan? Bagi Kira aku aku jadi perempuan tu lah. benda ni kau nak kena fikir kalau kau rasa macam ini akan membebankan kau, diri kau ni, then kau have to live lah bro. Kan? Short and simple untuk aku masa sekarang ni. Faham. Tapi kita nak tahu juga whether apa yang kau cakap ni betul. Kenapa perempuan tu macam gitu? Adakah kau pernah kena tangkap? Kau ada case apa? Okay. Adakah kau dulu pernah ada kes? Yes. Ataupun dia pernah tangkap kau follow perempuan dekat social media? Itu pun main peranan apa? Kenapa kau nak kena follow? Tapi vibe dia dengan saya semua baik Dil. Cuma itulah. You Drop bang lah. You drop lah. Betul bang. Vibe dia baik bang. Saya member semua tengok vibe dia baik bang. Tak ada pasal apa? Kau dah ada, contohlah kau ada matai ni. Kenapa nak kena ada follow perempuan lain? Tak kisah apa bang. Members je bang. Members lah. Relax lah weh. Kau follow that means kau belum kenal perempuan tu. Tak, itu semua circle of friends saya actually. Kita banyak members bang. Maybe dah lama Ini saya. alasan lelaki biasa, lelaki yang gatal, lelaki yang tak cukup satu, lelaki yang macam sial memang macam gitu. Alamak, relax lah weh. Ni cakap abang weh bang. Kita Abang lepak sendiri lelaki apa? Relax lah bang. Abang siapa sebenarnya? Apa? Abang sebenarnya siapa ni? Saya bergerai jual air. Oh. Terdengar. Okay. Saya nak kasih sikit je lah advice kan pada budak-budak muda ni. Abang dah kahwin belum bang? Dah kahwin dah. Abang tak ada follow ke sesiapa bang? Tak, saya tak ada Instagram, tak ada apa Tadi semua. saya nak pergi toilet, saya nampak abang scroll tempat perempuan je abang post. Bohong lah, Astagfirullahaladzim. bang. Fitnah itu dosa tau. Abang tak dimiliki abang. Come on bang. Cerita weekend abang pun korang tak nak tanya tadi. Memang Okay. Dia dah jelah, track bang. speaker bang. Saya dah gila speaker abang. Terlupa lah. Abang, sorry abang. Tapi saya nak tanya abang lah bang. Saya ada Betul juga. saya dah plan bang. Kita actually nak kahwin. Tapi macam mana ni bang? nak kahwin lah. Kenapa ada second thoughts? Soalannya mana-mana saya pergi, dia ingat saya dengan perempuan bang. Kalau kau tak sayang dia, kau akan ada second thoughts. Iya ke bang? Betul. Kalau kau tak sayang dia, kau tak akan kau akan ada second thoughts. Lepas tu kau tak akan macam malas nak kasi dia assurance yang aku tak keluar dengan orang lain. Betul ke Jaidi? Saya ingat sama je bang. Apa yang sabang? Tak, saya pun tengah lost abang. Kira member lost lah. Member dia lost lah. Bang, saya plan nak kahwin. Tapi kawan saya ni dia masih dengan nak sound state. Sekarang ni bang, kita nak advice lah bang. Tak ada. Sekarang kawan kau punya problem ke kau yang problem ni? Kita lah actually bang. Taklah dia je seorang. Saya elok je bang. Saya kira saya lah fokus kat saya bang. Saya nak siap biryani ni. Biryani dah order tadi? Dah. Biryani satu. Okay dah. Ni yang saya tunggu ni. Man, tarik satu man. Okay. Apa? Macam mana bang? Advice sikit abang. Yelah, kalau kau betul-betul sayangkan dia, kau mesti bagi dia assurance yang kau tak keluar dengan siapa-siapa, kau tak message siapa-siapa. Itu semua pasal perempuan ni. Sudah bang, saya dah 24/7 selalu dengan dia bang. Itu pun dia tak percaya saya bang. Tapi ni dia tak ada. Kau dah bohong, nampak? Dah bohong dah. Bukan saya Kau membohong. cakap 24/7. Selepas ni saya nak pergi jumpa dia ni bang. Tapi 24/7 tu Tapi kau dah start bohong Tak ni. nak, bang. Mesti Kalau kau bayar bohongan dia ni. Kalau saya cakap 24/7, kira dah macam 7-Eleven bang, dah leceh. Ada bang, dia cakap dia cari perempuan pasal dia bosan bang. Dia. Mula-mulanya lah bang. Lepas tu dah jumpa, lepas tu apa? Bosan pula dengan yang ni, nak Bukan cari bosan. yang lain. Saya tak bosan. Saya tak pernah saya cakap bosan. Saya cakap dia dah paranoid bang. Sekarang macam mana ni bang? Biasalah perempuan paranoid. Perempuan paranoid tu memang naluri mereka. Okey lah bang, contoh lah, you put yourself in my shoe lah. Let's say kalau letak bang abang dapat perempuan yang wanita yang macam gini bang. Abang apa abang buat bang? Apa? Kuat jealous? Kuat jealous.
Abang mana-mana pergi padahal tengah buat kerja ni, tengah tarik air teh tarik ke apa. Dia cakap abang, jangan sembarang abang ni dengan perempuan lain bang Kalau macam gitu abang video call je. Letak handphone kat depan, buat teh tarik. Tapi sampai bila bang? Let's say kalau abang kena tengah busy kan, orang dah line up panjang-panjang queue, masih nak video call ke bang? Video call letak je, tak suruh berbual. Tak boleh Kau lah buat bang, kerja ini kau. bang. Macam live lah. Macam buat live. Kau buat live boleh. Takkan video call Tapi bila pun tak kita boleh. bekerja ni bang, patutnya handphone tak boleh ada bang. Lagi satu, kau baru kena ada berapa lama? Dah nak masuk berapa lama 3 tahun ke kau? 3 tahun Tak sampai setahun. Kau jangan bohong. Tadi cerita dia tak sampai setahun. Kau bohong. Dah 2 kali kau bohong. Kau minum fresh orange. Bagus. Sky Juice abang tu bang. Sky Juice lah. Sky Juice okey. Kau belum kau tahu tak cerita dia? Abang pun gagap-gagap cerita macam mana saya nak percaya Abang ni, memang bang. gagal. Kau kena faham. Iyalah, orang gagal. Mana kau boleh cakap gitu? Tadi saya nampak abang molek je bang dengan chicks bang. Order Sky Juice, Orange Juice. Itu kan customer. Udahlah bang, abang pun nak membohong dengan saya juga bang. Tak boleh gini lah bang. Tak ada, Kita kau nak lelaki minta bang. advice ke tak? Boleh lah bang. Kau nak berdegil, Okey. sombong, ego. Okey bang, advice saya. Sombong. Kasih bang. Riak kau. Short and simple bang. Adakah saya harus teruskan saya punya perjuangan dengan dia ataupun tidak bang? Kau nak break, kau break lah. Aha. Pasal hidup kau apa? Okey. Kau pun tak ganggu aku. Kau punya pasal lah. Oh gitu je. Okey. Okey bang, sebelum kita move on bang, kata-kata untuk hari ni bang. Itu kan TikTok saya. Kan TikTok kan? Ya. Yolah. Apa bang kata-kata untuk hari ni bang? Kata-kata untuk hari ni. Kata-kata Cuba bang, kasih bang. Hidup ni keras. Kimal last minute rapat orang. Of course lah dia. Tapi kau kena tabahlah hadapi apa-apa ujian yang Hidup datang lah. Keras. Dah tu je lah. Itu je bang. Itu je lah. Okey bang, Sky Juice satu, fresh orange satu Nasi lemak, hotdog, bergedil dengan fish fillet. bang. Sorry, semua dah habis. Kedai pun dah nak tutup. Apa ni bang? Sorry Alamak. Korang dah boleh balik lah. Abang cakap last order tadi 10:30. Sekarang dah berapa? 10:45. Okey lah bang. Kasihlah bang, special sikit Bergedil bang. pun tak ada bang, bergedil. Habis. Habis dah. Sorry dah tutup. Tutup kedai. Kacang dia, kacang. Kacang yang bila 2-3 bang jadi abang. Nasi lemak bang. Saya nak memiliki abang dia punya kacang. Hotdog bang. Kacang abang kau nak? Masih makin funky dia Biasalah. tapi okey, macam mana macam mana Jap? Bagi kau. What are your thoughts about this? Aku tengah bikin nasi lemak actually. Apa Siapa Mamat ni drop bar. Apa kau nak bro? Okey. Kita gitu Aduh aku boleh stress bro masalah dia ni. Tak ada, semua perempuan akan rasa jealous. Especially kalau kau belum kenal, kau baru kenal. Jealousy tu bagus actually. Jealousy Pasal tu apa bagus. dia menunjuk yang dia sayangkan kau. Yes. Tapi but then again, kalau dah paranoid punya, dah sampai paranoid tu Jap. Bagaimana Jap? Okay, lu sayang dia bah. Jambu kan. Kau betul sayang bah. Mestilah dia tak nak kau bawa orang lain. Then kau layan dia je lah. Stick dengan dia. Kau nak orang lain follow apa? Macam dia cakap betul lah. Tak advice je bang. Asal marah Kau jangan sebab aku shoot kau kat sini. Kau buat aku shoot lah boy. Aku kalau dah shoot, aku shoot kau tau. Relax lah bang. Aku tengah fikir pasal benda lain. Kau sibuk dengan kau punya girlfriend kan. Tolonglah bang. Saya paranoid lah bang. Saya punya wanita ni dah paranoid. Boy, kau dengar. Kau nak perempuan tak nak? Of course lah bang. Kau nak perempuan satu ke berapa banyak kau nak? Satu lah. Satu kan? Setia pada satu bang. Sayang dia tak? Of course lah bang. Dan kau jangan fikir lah nak follow kat social media. Kau nak perempuan lain. Buat bodoh semua lah boy. Yalah bang. Tapi sekarang punya zaman bang. About apa, mingle around apa bang. Kalau kau fikir nak mingle, lagi baik kau single lah boy. Relax lah bang. Lu boleh grind sana sini lah. Lu diam semua boy. Kau boleh shoot lu tau. James. Nama dia James. Asal James Yeah. James tiba-tiba masuk cerita. Tak, kira tak tengah lalu je. Tengah lalu Ada pusing, lu diam semua boy. Mana tak tahu apa-apa tau. Siap betul. Lu diam semua boy. Having a bad day lah orang kata Kira aku tak ada pun tengah kusut lah. Okay. Yeah, Ini boy. pasal sama juga paranoid yang hal. Hal kecil lah, hal kecil. Bagi aku Droba let's see kalau kau macam tadi aku cakap dengan kau kalau ia membebankan kau punya diri in the future, aku rasa you need to talk with her, slow down a bit, macam aku pernah cakap, pause and think first
Sebab ini bila kau dah kahwin dengan seseorang wanita tu, benda dia akan lagi orang kata tu, there's a lot of thing that kau nak kena hadapi. Saya nak cakap actually Drogba ni dia belum cukup enjoy. Okay. So dia masih lagi nak enjoy. Dia belum fikir lagi tentang kahwin ni semua. Pasal kalau dia fokus, dia serius, dia dah tak layan pun perempuan lain. Dia dah ada satu apa. So kalau kau masih rasa masih nak enjoy, masih nak mingle, masih nak have fun with all other people, carry on. Jangan matai. I see. Tu untuk aku lah. Wah. Dah. Okay. Cerita dia. Aku akan sambungkan kiriman daripada mana ni. But all the best lah Drogba All the best lah Aku tak suka saya Drogba dulu. Asal lah? Dia bagus sangat. Oh, dia bagus sangat. Yes. Chelsea kan? Ya. Nombau nama dia. Apa? Nombau. Nombau Nombau lah. Assalamualaikum Macam Ali dengan Aidil. Waalaikumsalam. Nama aku IMM Im. Aku mendengar tegah korang dari JB. Tegah lah. Umur aku 27 tahun, kerja dekat Singapura. Alhamdulillah lah, aku kerja sana dah masuk 8 tahun. Oh, dah 8 tahun Aku just nak bilang korang, please jangan putus keluarkan episod baru-baru. InsyaAllah lah Im. Boleh tak? Boleh tolong aku tak guys? InsyaAllah. Itu je yang aku mampu cakap lah Kita mampu cakap insyaAllah lah Im. Tak ada Ali. Aku janji lah Im. Tak boleh ni. Aku nak kau janji dengan aku ni. Tak boleh lah Im. Makin janji nanti makin Ali. meluaskan hati kau lagi. Disebabkan korang lama tak keluarkan episod baru, that time ni lah kejadian yang berlaku kat tempat kerja aku. Oh. Aku pernah sekali tu time korang lama tak keluarkan episod, kononnya aku nak lepaskan geram lah. Aku rasa itu yang kita have 1 month break gitu Maybe. Maybe. Then aku nak punch dinding depan aku. Sekali ada pakcik Sameon lah belakang aku. Aku terelbow dah dia kan dah leceh. Terus rebah Cik Sameon. Dah busy kena panggil SDF semua, kena turun tempat kerja. Allah. Nasib aku baik yang Cik Sameon ni masih panjang umur lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasib lah Im. Ikutkan bos dah nak pergi buat police report. Tapi nasib baik lagi sekali sebab Cik Sameon backup aku. For your info, umur Cik Sameon dah nak masuk 60 tahun dah. Masya Allah. Tapi dia masih still kerja dekat tempat aku kerja sekali. Yalah. Keesokan harinya, as predicted, nama aku dekat tempat kerja ni jadi hot disebabkan aku terelbow Cik Sameon tanpa sengaja. Terus aku dapat nickname kat tempat kerja Apa dia? Dia orang panggil aku Nombau. Short form for Venom Elbow. Venom elbow Nombau. Video CCTV aku elbow Cik Sameon jadi viral dekat tempat kerja. Tapi Alhamdulillah yang kisah aku ni semua orang faham apa yang jadi sebenarnya. Okay. Setelah 3 minggu, Cik Sameon hilangkan diri. Maybe dia warded or berehat dekat rumah, I'm not sure. Akhirnya dia datang kerja semula. Then semua berkerumun ke Cik Sameon bertanyakan khabar pasal dia. Yalah. Cuma aku je itu time tengah busy buat kerja. Then dalam ramai tu Cik Sameon sibuk cari aku. Okay. Sebelum sempat aku buka mulut nak minta maaf dekat dia, dia dulu yang minta maaf dekat aku. Aku jadi blur. Dia bilang dia minta maaf pasal dah burukkan nama aku dekat tempat kerja. Padahal aku tak sengaja pun, dan bukan salah Cik Sameon pun lah. Then dia bilang memang dia ada niat tu time nak surprisekan aku dari belakang, kira nak buat jump scare lah. Tup-tup dia yang rebah terkena elbow aku. Terkejut. Yalah. So pengajarannya dekat sini untuk aku, kita kena aware dengan surrounding kita setiap masa. Of course, yes. Untuk Cik Sameon punya pengajaran pula, bergurau boleh tapi kena sesuai dengan tempat dan masa. Kalau tak, jadilah macam ni, dua-dua pihak jadi serba salah dibuatnya. Even worse, boleh jadi kes bunuh Yalah. Alhamdulillah lepas kejadian tu kita orang kerja sama dengan harmoni lah sampai Cik Sameon resign pada tahun lepas 2024. Dan semua cerita tu just jadi kenangan saja untuk kami di sini, semua yang masih bekerja. Maaf ya guys kalau cerita aku mengapu je, nak share je kan. Boleh lah Ji. Sibuk lu. Maaf juga kalau panjang sangat. Harap sesiapa yang baca boleh shortkan sikit lah kan. Tambahan, korang keep doing je tau apa yang korang buat sekarang ni. InsyaAllah. Jangan risau lah, kita orang support dari belakang semua Yalah.
Li, kau pedulikan je lah apa orang nak cakap kan, pasal TCF lah apa ni semua kan. Yelah. Musibut orang, musibat. Dah marah ni Pada kita orang, korang ni is just the best, no doubt. TCF one way. Hidup Nambau. Onse. Hidup Nambau. Onse. Hidup Nambau. Jadi itulah cerita Naumbau yang akan yang di-sharekan lah. Yalah. Ada benda gitu yang buat jadi kenangan tau bila kau dah tak kerja tempat tu. Nanti kalau kau lipat members kau ingat dulu Cik Samion dia nak terkejutkan aku, sekali water elbow dia. Betul. Bloody Nambau Benda ni pernah terjadi kat kau dia? Macam kau nak buat sesuatu habis tu terjadi gini ke apa ke? Oh, tak pernah. Aku biasa one to kasi. Pap lah Pap. Dah. Kalau aku punya nong sau. Pap. Empat. Aku biasa 10 kick lah. Nimbui. Nombau. Banyak berbuih dia ni. Apa terjadi kat Andika? Apa dia? Andika. Masalah? Dia nak terkejutkan mami dia. Dia dah sembunyi kat tepi. Ya. Sekali mami dia actually nak datang lah. Tapi but before mami dia datang tu, ada orang Cina datang. Oh. Salah orang lah. Tu aku start buat bodoh lah. Ni kat daerah lift rumah aku lah. Dia suka prank mami Jump dia. scare lah. Jump scare. Suka pekik. Woi. Dah itu nyonya datang. Begitu dah, woi. Orang tu dah terkejut. Aku as a father kira aku malu tau. Iyalah. Malu lah. Kira orang Cina tu kira dah stay aku. Cakap sorry lah. Of course aku akan cakap sorry punya. But then again je lah. On what happened, dia punya experience tu aku rasa kadang-kadang kena orang yang dah semput ke, Yelah. ada sakit ke apa, kita we never know kan. But then again dia dah dia buat aku akan pakai excuse tu kalau wife aku terkejutkan aku. Kira dah terkejut dah malu apa. You jangan gitu tau, habis kau nanti kena heart attack apa. Ya, betul Badil. Prank ni kadang-kadang ada limit juga lah. There's a limit also lah. Mesti ada cerita punya ni. Tak ada lah. Kau datang menung jauh ni semua. Tak lah, aku terfikir Andi. Tapi aku rasa dah terjadi dalam 2-3 kali juga. Okey lah, happy-happy lah. Ya, betul. Cuma lah worried lah. At the same time ya kita nak kena fikir kan orang punya condition macam mana ni semua. Orang punya condition satu. Habis kalau dia terkejut, habis kes tertendang, tertumbuk ke Injet lah. dah anak kau injet dah lain satu hal. Itu yang worried Itu lah. yang leceh. Daripada happy-happy dah pergi hospital. Habis nak sort macam nak sort tak boleh sort Tak boleh. Pasal anak kau yang start. Semua leceh. Yalah, maafkan saya lah. Okey, aku akan teruskan dengan kiriman daripada Faris. Okey Faris. Salam TCF. Waalaikumsalam. Just nak luahkan dan nak tahu pendapat korang. InsyaAllah lah Riz. Aku listeners baru. Lepas OLG dah tak ada, aku layan korang sampai sekarang. Layanlah dari episod 1. Jauh pula nak scroll sampai bawah. So aku Boleh layan lah, Riz. balik dari episod 700. Boleh lah Riz. Janji kau support kita. Okey. Tapi jangan lupa subscribe YouTube. Members. Ya. Maaf kalau luahan aku ni panjang dan tak ada kena sangat dengan tajuk isi hati. Oh, ni daripada that time-nya. Okay. Macam mana ni Acap? Lama Syah ni. Lama lah Acap. Orang pun sedih lah Okey, kau tak okey, baca. okey. Orang suka tau Acap baca. Ya. Tak lah. Macam mana saya gini? Mana ada orang suka. Orang suka saja dengan suara kau berkeladak. Okay, first time aku nak bercerita pada orang. Aku nak tahu pendapat korang, jahat ke aku sebagai seorang suami Okey. Aku nak buat personal loan untuk bayar bil elektrik dan air rumah yang tertunggak selama 5 bulan. Total semua bil tu dalam RM800. Dan tuan rumah dah berasyik tanya bila nak settle semua bil. Wife aku tak suka kita berhutang, tapi aku terpaksa sebab gaji aku sebulan RM1,600. Dapat sebab sebelum ni 1,800. Tapi bos aku cakap dia kena carum. Kena carum? Dia kena carum, CARUM. Aku KWSP bulan 1 2025. Hari tu so dah tolak duit KWSP, gaji aku jadi rendah lah. Yalah. Bos aku cakap nak naikkan gaji dari bulan 1 hari tu, tapi sampai sekarang tak naik-naik. Lupa lah kira. Aku kerja situ dah setahun 5 bulan. Yang lagi tak best, aku baru buka akaun KWSP.
KWSP tu apa Tak, Aidil boleh Google. Tu Malaysia punya Bank macam CPF itu. Oh okay. Jadi kerana macam gitu, akaun KWSP, sikit hari nak raya pun aku terpaksa jugalah tebalkan muka, pinjam mak aku duit sebab nak balik rumah lah. Tak cukup duit kan. Jadi Alhamdulillah mak aku jenis okey je, faham. Tapi aku rasa tak best lah pinjam mak, padahal aku dah kahwin, dah ada satu anak ni kan guys. Apa pendapat korang kalau aku buat loan tanpa bagi tahu wife aku tapi aku akan cari loan yang tak membebankan aku bulan-bulan lah. By the way, sekarang aku tengah cek kerja lain juga guys. Korang senyap dia dengar ke tak ni kan? Dengar. Aku ada lah kan, cuba apply banyak tempat, tapi belum lah ada rezeki yang nak panggil kan. Sial lah, leceh saya aku cek kerja ni semua kan guys. Back to square one lah kira Macam siap lah bos aku ni. InsyaAllah lah bulan 9 ni wife aku dia nak give birth pula guys. Yang anak aku kedua. Korang ada berapa anak Stay interact kan? Ya. 2. Kira dia dah tanya lah Jadi aku nak korang doakan aku lah, semoga keluarga aku ni dipermudahkan urusan. InsyaAllah Riz. Amin. Dia sebelum aku ciao, terima kasih lah Cap, Dil, Li sebab sentiasa hiburkan aku. Kadang-kadang aku nangis dengan korang semua kan. Betul lah Riz. Aku pula nak doakan korang semoga berjaya dunia akhirat lah. Amin amin. Same goes for you also lah Faris Ya, selamat, wacau dulu lah. Okay, hajau. Gimana Riz? Patah balik lah. Tu cerita dia. Okay. Ambil loan untuk bayar bil Dia cakap itu soalan dia, ambil loan without telling your wife. history. No. You It's shouldn't a no do lah. that. It's a no You shouldn't lah do that. Memang satu, memang kau tak nak susahkan isteri kau. Tapi bila kau dah ambil loan tu, dia ada interest dia. Ada bunga-bunga dia dah. Bunga-bunga mesti ada. Yes. So dia akan jadi mungkin lagi tinggi. Pasal kau dah bayar bil kau 5 bulan kau tak bayar. Kau ambil loan, kau settle bil kau. Tapi bil elektrik kau every month mesti ada apa? Ya. Bukannya dah habis bayar 5 bulan terus kau dah tak payah bayar lagi. So kau dah additional, kau nak bayar loan dengan kau nak bayar bil elektrik kau monthly. Ya. Dah additional, dah banyak dah. So macam mana kau nak cope dengan bil-bil yang dah semakin banyak tu? Tu persoalan dia untuk kau. Ada barang tak boleh jual Kau boleh mungkin buat Grab, Oh ya. buat Panda. Kat Kalau- Malaysia pun ada ni apa? Kalau dia ada aset yang boleh jual lah. Mungkin Sementara ataupun pajak ke, Pajak emas. pajak emas. Lepas tu dah ada duit, claim balik. Betul. Pun boleh one of the ways. Additional work. Rather than kau ambil loan lah, just to bayar bill. Ya ya. Selain daripada kau nak kena berhutang, habis tu macam tadi Adi cakap, bunga makin naik akan membebankan kau lagi. Habis kalau let's say lah one day kau tak bilang kau punya isteri, sekali dapat isteri kau dapat tahu Gaduh. bergaduh, Leceh, lagi boy. dah leceh. Ya. Memang kadang-kadang kita fikir niat kita tu baik, Niat memang betul. tapi kadang-kadang niat tu kadang tak membawa ke, macam mana orang cakap Destinasi lah. Niat tak menghalalkan cara. Jap. Salah, tak ada link dengan konteks ni. Tak ada Niat tu ada, Ya. tapi niat kau tu tak akan menyelesaikan masalah kau yang ada sekarang. Macam gitulah kira Something like that lah. So aku rasa it's best. Kau ada a lot of option now sekarang ni. Betul lah. Kau ada Grab macam Adi cakap, macam Ruan cakap Grab boleh buat. Sebab cuma Grab tu kau nak kena disiplin diri kau. Kau nak kena put extra work lah. Atau baju-baju buat Yes. macam flea market, Betul? jual $10, RM10, Ada pos kat sana tu RM15. Betul-betul dia. Sekarang bila kau buat TikTok, even kau boleh buat live sambil kau menjualan. RM10 baju, kalau kau jual 10 baju dah ada RM100. Yes. So kau kena jual 80 baju untuk kau bayar bil. Ya. $800. Ya. So aku rasa there's a lot of things yang kau boleh buat other than kau ambil loan without kau punya isteri knowing. Dekat rumah tu mesti ada barang-barang yang kau dah lama tak pakai. Jual. Jual. Jual Malaysia boleh Carousel apa? Aku even nampak tau. Aku even nampak ada orang jual mainan. Ada orang jual baju. Hot Wheels Hot Wheels. Itu semua kau boleh jual. Habis lepas tu kalau kau ambil loan,
Lepas tu kau dah ambil, dah bayar. Lepas tu kau nak kena bayar balik balon. Interest lagi. Interest satu. Lepas tu kau kena masih lagi bayar bil elektrik. Lagi satu lagi satu wife kau tengah pregnant. Ya. Habis kalau anak kau wife kau dah give birth, nak bayar duit hospital, habis duit anak check up ke apa, bini check up ni semua. Tu semua duit. Yalah. So macam mana dengan loan kau, lepas tu bil yang makin banyak. Kau jangan nak sampai jual satu rumah gitu Kiwak legit. sofa semua kau jalan terus dah naik sedap apa? Janganlah. Jangan. Benda yang kau tak pakai lah. Betul. Benda yang kau pasti pakai jangan jual. Kira dah leceh tau Leceh. Isyulah ni aku jual mainan jalan, aku jual baju jalan. Apa lagi ada kat rumah dia Takut jual diri nanti. dah leceh. Jangan Jangan Like amat. jual diri. Okay, aku baca last punya ni Okay. All the best. Ada time ni like luar. Enzal pun sampai. Betul lah. Salam TCF. Waalaikumsalam. Nama dia Bang Wan. Oh, Bang Guan. Bang Wan. Bang Wan lah. Bang Wan. Aku di salam TCF. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku berasal dari Pasir Gudang Jo. Dah resa ni. And I really asal resa Pasir Gudang ada tempat track ni tu Dulu lah. ada. Tempat track lumba ni semua kan. Dulu lah. Oh, kira tinggal sana je resa leceh sah. Oh, Pasir Gudang bukan Negeri Sembilan Pasir Gudang. Pasir Gudang tak silap aku. Dulu kereta ada, motor ada. Oh. It's a small track lah. Macam mana aku nak percaya kau resa je Aku Negeri Sembilan bro. N9. N9. I really common to hear on the common folks. Okay. Comment tu here lah. Biarlah jap. Orang punya kata-kata kan. Respect lah sikit. Sorry. Aku tak ada cerita sangat lah, tapi aku just nak luarkan sikit, tanya pendapat korang kan, boleh? InsyaAllah. Okay, cerita macam gini. Aku admire dekat satu girl ni. Oh, seorang crush lah. Kan? Kita orang berdua ni dah rapat lah dari secondary school lagi, but aku banyak reject joke dia lah. Reject joke. Itu salah lah. After kita orang habis sama sekolah, aku start nak rapat balik dengan dia, try to tackle dia lah kan. Okay. But aku belum confess pun dekat dia yang aku ni ada love feeling dekat dia, sebab aku takut dia reject aku dan terus tak dapat contact dia. Okay. Jadi aku ambil jalan untuk keep in touch dengan dia, but bukan jatuh niat nak bercinta lah. Let me mention her name PB. PB. B. Alright. Papa Bravo lah. Pek buang. Ni nama acap boleh sebut sebab ni just panggilan aku dengan dia. Okay. Before aku tanya pendapat korang, let me luah tu PB. Oh, dia nak luah kat PB. Okay, lah. teruskan. Oh, Okay. Okay. So ni luah live lah kira. Nama dia siapa jap? Panggil dia PB. Tak, itu PB yang dia Wan tu crush lah. Nama yang lelaki ni. Bang Wan. Bang Wan. Okay. Okay PB, sekarang Bang Wan nak cakap kat kau ni Silakan Bang Wan. Dengar Bang Wan nak cakap, if you feel that I distracting you PB, I am really sorry. But I just want to say that I have a feeling to you PB, my love. Cah. What? And I already fall in love with you sayang. Ayah. I fall in love with you but you didn't know. Yelah. Dah tu je lah. Okay. Dia kata thanks TCF for read this. And last but not least, TCF tolong kasih aku tips how to tackle crush without be transparent. How to tackle crush without be transparent. Ni part acap boleh relate. Asal awal Yalah. mana aku Baik boleh Bang Wan. relate. Bang Wan. Bang Wan okay. baik, Bang Wan. Sebab dia trust kau Oh, and aku really know that Aidil can help me because you all panggil dia love apa doktor love. Additional. Tak, betul. Alright, what's it? Biarlah Cak, orang suka kau punya advice. Tak, apa yang aku tak boleh relate lah dia benda. Tackle crush without be transparent. Apa tu? Aku tak faham maksud dia apa. Without being transparent. Without her notice Is it? Tackle without her macam mana? Macam mana Without kira being transparent. Mana aku ada crush buat aku buat gitu. Mana boy? Oh, that mean kau tak nak bilang dia direct yang kau suka dia. Yes, something like that Aidil. Okay. Tu gua jalan gua shoot punya seorang. Dah leceh aja. Pasal gudang semua gua shoot tau orang kat sana. Wah, Bang Wan, bagi aku kalau kau
mencintai ataupun mencintai seseorang tu, aku rasa dia tak boleh transparent. Boleh. Dia boleh ke dia? Boleh. Macam mana Dil? Dia satu, kau kena buat kau punya presence known je dekat perempuan tu. Contohnya, kasih contoh dia. Kira apa-apa perempuan tu buat, Hmm. make sure macam perempuan tu akan teringat pasal kau. Okay. So kira macam presence kau ni macam everywhere. Mana So macam apa-apa yang, that means kau kena selalu message dia. Siul lah sampai aku teringatkan dia lah kira Yes, correct. Sesuatu macam siul lah, ni mee rebus aku pernah makan. Tapi every time kau message tu, make sure is yang impactful. Tapi dia boleh ada dating lagi lain Dia boleh lupakan kau pasal kau tak make known what. That's why kau nak kena make your presence known lah dekat perempuan tu. Okay. Presence tu. Faham. Perempuan ni boleh rasa apa tadi Ali cakap. Macam makan mee rebus teringat pula si Bang Wan Bang Wan Tapi at the end of the day, dia suka his present just as a friend. Tapi dia dah fall in love dengan lelaki ni. That's why aku pernah main game, not game lah. Aku pernah try macam gini. Dia macam kau, pasal aku pernah kenal tu perempuan ni. Boleh share? Boleh lah, boleh dia. Orang sekarang dah anggap dia punky boy apa. Tapi ni dia punky boy. Tapi ni cerita dulu lah. Gila ya cap. So aku pernah kenal satu perempuan ni. Dia memang perempuan yang kes jual mahal. Okay. Susah gila kau nak macam attract dia lah. Alright. So aku akan buat dulu kau tahu MSN Okay, MSN. So aku akan hari-hari nampak dia, aku akan hello, buat apa. So sampai bila aku dah selalu sangat buat gitu, bila aku online, dia online, tapi aku diam, dia akan macam hello, asal tak tegur. Okay. So itu satu, kau punya presence is known, is there already dekat dalam diri dia, without directly telling her yang kau suka dia. So sekarang ni maybe dia boleh kira all the way lah, message atau WhatsApp dia senang kata Macam gunakan macam WhatsApp lah. Dulu kau MSN apa, sekarang ada WhatsApp apa. Correct. WhatsApp lah. So kau boleh WhatsApp apa. Tapi kadang-kadang certain woman dia akan rasa macam annoying Macam dia asyik kacau Sekali-sekali kau nak hello diam lah. bising aja hello. Contoh TB. Atau maybe kau boleh start with cerita-cerita dulu. Pasal kau dah kenal apa dulu. PB pala bana. Rambuto lah. Terus direct. Kau boleh start ni lah, kenang-kenangan dulu kat sekolah ke apa ke, atau mesej you masih contact dengan budak-budak ni. Katalah nak start conversation Itu part kau nak kena find a right tune lah. Yeah. Ini actually bukan aku. Ini idea boleh relate, bukan aku. Bukan aku tak faham. Tapi dia nak dari kau je. Okay, kalau kau nak daripada aku punya gua punya style simple Jack. Gua cakap gua terus pasir barang, gua shoot orang. Terus Jalan kasar ni. Tak. Aku punya, kalau dalam segi aku punya love style aku akan make known diri aku style bro, sampai kau akan tengok aku. Lagi satu sekarang Instagram Ya. So apa-apa perempuan tu letak kat story, maybe kau boleh like, ataupun kau komen, ataupun kau just ketawa ke. Kalau kelakar kau ketawa Oh ke. gitu Dil Something like that. Okay. Try lah. Kira aku punya style. Kalau dia nak aku punya style lah okay, tadi dah dengar idea style Sekarang aku nanti kita pergi kat Ali nak lah. Dia nak kau lah. Tak boleh, kena rotate lah. Share thoughts lah. Kau tak buat apa podcast. Tapi bila aku cakap dia nak kau je, habis dia marah. Cepat marah bodoh Marah bodoh orang bagi lah. Okay jap. So aku akan make sure dia yang admire aku, bukan aku terkejarkan dia. Tapi actually aku nak, kira aku pun ada ego aku, tapi aku make sure dia nak kena sama-sama lah. Macam gua boleh layan lu lah, tapi aku tahu at the same time dia inginkan dimiliki oleh aku. Kau faham? Macam mana? Detail lah Cak. Yalah macam tu lah. Macam mana kau nak buat perempuan tu inginkan kau? Gua kasi lu dekat me lah, tak payah jauh lah Dulu gua dengan bini gua gua suka dia betul lah. Kira gua datang tu time pakai style me, overall me, kira abang kapal me. Okay. Kau kenal tu perempuan apa yang dia suka, apa dia tak suka apa. Laki macam mana jenis yang dia suka tu. So kau tengok lah, dia ni ada kena dengan kau punya style ke, kau punya kehidupan ke kan. Jadi kau jadi style bro. Jadi bila kau jadi style,
perempuan tu akan fall dengan kau. Macam sialah dia ni handsome sial. Aku suka sial dia. Okay, dia punya cara apa? Yalah, Lepas tu dari sana, jadi kau dah tak payah transparent lah. Perempuan ni seorang jatuh kat lu apa. Okay, kalau lelaki tu handsome. Kalau lelaki tu tak berapa dah handsome lah. Jadi handsome lah. Biasa-biasa punya. Handsome ni subjektif tau. Mungkin pada kita lelaki kita cakap, alamak lelaki ni tak handsome sangat. Okay. Tapi dalam segolongan kategori perempuan, ada group of perempuan yang tengok dia handsome. Tapi Kadang-kadang bukan mata kita. ada wanita tak go for handsome. Dia go for apa yang Betul lah. apa yang ada dalam diri dia yang boleh suit dengan dia. Tapi macam mana perempuan tu nak tahu apa yang dalam diri dia kalau kau tak connect together. Betul. Charisma bro. Charisma. Okay. Jadi bila kau ada charisma, style, ada swag, the girl will fall for you man. Damn it. Tapi kau nak kena tunjuk apa? So dia macam mana? Tapi Macam dia mana dia soalan, nak buat perempuan tu nampak dia hari-hari? Oh dari jauh Alamak susah sial kalau gitu. Pasal dia kawan sekolah lama apa, so dia nak try to connect balik dengan perempuan ni. Dia tak kerja sama tempat ke apa. Tapi dia tak nak berbual dengan perempuan tu. Dia kira tak nak terlalu direct kot. Aku rasa kalau through dia punya question tu. Okay, kau step tersempat dia lah. Okay, kau nak lagi wayang kulit aku agak pergi Wayang kulit. biarlah dia. Kau dia bayar punya orang cara. Kau bayar orang kat pasir gudang. Dah pakaikan duit tu. Pakai duit lah. Okey lah. Investment Kalau ada duit lah, investment. lah. Investment. Kau standby RM200 lah. 50 4 orang apa. RM50 kau bayar. Satu mamat ni 4 orang ni kan pergi rompak dia. Pala kuti. Of course lah. Yeah, Transparent yeah. lah. Yalah. Dia nak being transparent kan. Rompak tu perempuan PB lah Rompak PB. Lu dari belakang hero lah. Gedebak. Sam. Lepas tu you okay tak? PB nasib baik saya ada ada tolong. Ni kita pergi duduk sana, pergi report polis lah meh. Sekali plot twist, tiba-tiba yang apa dia pukul tu, pukul balik. Kira dia kena rawat. Kau jangan pukul members lah. That's why kena ambil members lah. Tak, plot twist. Tak perasan dekat tepi ada kereta polis. Habis kena tangkap. Kawan dia kena tangkap lah. Alah. Okay, minta maaf je lah. Minta maaf lah. Salah aku kasih RM50 habis kena tangkap. Dah leceh. Masuk lockup. Aku nak menang perempuan ni. Alah kena 6 tahun. Insyaallah. Oh dah leceh tau. Paisi lah. Aku dah dapat kahwin dengan dia apa. Okay. So gunakan taktik tu, step rompak. Ataupun kalau kau nak less risk lah orang panggil Langgar lah. Langgar terjatuh. Langgar dia. Langgar PB ni. Ui, tak boleh langgar perempuan leceh siya. Tak, bukan langgar kereta. Habis? Tengah jalan lepas tu terlanggar habis jatuh ke apa ke. Oh tak, simple. Kau yang bawa motor, kau self-skidded depan dia. Tengok dia tolong kau ke tak. Kau dah injet diri kau macam gitu Sikit je lah, scrap lah kau pergi Tak, EX5 sikit. kau punya yes, kau memang niat macam itu. Sekali tiba-tiba kaki patah. Okey lah. Salah sikit. Kalau kaki patah, plot twist betul-betul. Last dia yang tolong kau, dia sanggup dengan kau. Kira dia dapat spend time dengan kau kat hospital lah. Cakap, kita dah lama tak jumpa kat sekolah. Ya. Tapi kaki you tengah sakit ni. Tak, tengok muka you terus dah tak sakit dah. Sialah, cah. Tapi plot twist. Dia dah gitu kan. Kira perempuan tu dah pas perempuan tu depan. Lepas tu motor dah sampai. Baru nak skid, perempuan tu masuk kereta lain. Alamak, lelaki lain. Lelaki lain Kau rem motor kau kereta tu. Bam. Tengah sakit kaki. Claim lah. Cakap, kau pasal park sini. Kau salahkan lelaki tu. Oh. Lepas tu nanti perempuan tu macam, actually asal you park sini kan orang ni dah injured. Dah bergaduh lah. Gaduh. Kau kasih perempuan tu gaduh dengan lelaki baru dia tu. Dia kau akan menang. I see. Bang Wan akan menang. Bang Wana. PB. Terus sekali kau pakai style ni. Aku punya style maybe untuk masa sekarang kan Bang Wan, aku rasa aku akan do some research lah. Untuk masa sekarang lah. Research apa contoh? Kasihlah Detail sikit lah ni. Detail lah ni. Detail lah. Okay, so aku dah tahu dia and aku akan do more further research. Pasal apa tau? Kadang-kadang social media dia akan post IG story ataupun apalah. Bila kita tahu aku akan diam untuk like 2-3 days ataupun 1 week tengok dia punya jalan cerita of IG story. Tapi semua. kau kena follow dia. Of course aku kena follow lah. Tapi dia private account dia. Aku follow. Tapi dia tak accept lagi macam mana? Tak accept lagi So aku akan cari dia. Aku tahu dia tinggal mana. Tahu? Aku akan ikut dia. Mana apa dia buat ni semua. Research lah. Aku punya own Stalker research lah. Stalker.
Aku dah crush dengan dia saja. Alamak, Come on lah. Aku dah crush dengan PB apa. Kau paramedic je kau. Aku dah crush dengan dia. So aku will work hard lah to get her. Kau faham tak? Faham. So okay, let's say kalau macam dia suka, oh aku nampak dia happy je keluar daripada makan cendol. Contoh. Okay, so aku tahu. Okay, dia minat pergi kat sini makan cendol. Research lah. Oh, dia suka pergi shopping mall sini. Bla bla bla. Then after that baru aku, yalah, bila dia dah accept aku tu, dapat IG, kan? Tak accept. Dia dah accept banyak. Kawan dia apa? Okay. Dah accept apa? Then from there aku akan start conversation first lah. Cakap hello, how are you ni semua. Then from there aku akan Action cakap lah. You suka makan cendol tak? Tak. Oh tak Tak, sekali beli kat mak. Oh. Rabat itu sama. Mana kira. Tak ada, kira dah tolong terbalik tau. Terus dah gitu tak apa. Okay. Terus aku, oh, you beli kat mak you Tak lah. Tak, dia cakap suka. Lepas tu terus macam, lepas tu kau cakap apa? Okay, bawa you pergi kedai ni ada sedap gila. Tak lah, sekarang makan tak sedap. Leceh lah. Dah plot twist tadi. Leceh lah. Okay, tak apa. I tahu mana yang cendol yang paling sedap. Okay. Itu aku menang win-win tau bro. Cendol aku menangkan hati dia, aku menangkan hati mak dia juga. Nampak? Okay. Nampak? Okay. Kalau dia cakap, ni cendol tak sedap je dia. Aku unblock, aku block dia. Mana boleh. Kau nak menang hati dia tak boleh block Li. Of course lah. Macam mana Li? After that aku akan you tak suka Tak suka. Tak apa. Kita akan cari. Nampak? Dari sana dia tahu lah aku ada effort ni semua. Okay. Terus dah Kira cendol dia pasal. ada macam gitu bro. People will see how kau punya effort macam mana. I dah tak ada fikir you dah buat gini lah. I grab food pasal dapat cendol lah. Delivery hantar rumah lagi lah. Tak payahlah lagi. Jalan Terus dah. aku akan aku akan follow the next step. Aku tengok dia, you suka tengok cerita macam gini lah. Dah aku buat boal gini. Terus aku blank. Aku blank bro. Kau fikir experience kau lah dulu. Apa yang kau boleh bantu dia. Okay, dulu macam mana lu tackle perempuan? Lu mesti ada lu punya style balik. Kalau aku ikut aku punya style, dia suka dengan gaya aku dan aku punya cara hiburan. Karisma. Macam mana kau bring forward diri kau tu tempat seorang wanita ni. Itu betul. Kau jadi macam Ali lah. Kau jadi kelakar. Tak, benda yang kau Tak betul. Kadang-kadang perempuan suka saya. ada. Ya, satu orang suka kau kelakar, ataupun kau tengok kau bagus dalam segi apa. Maybe benda tu wanita tu pun boleh suka juga ni semua. Tapi kalau kau bagus dekat Max, kadang-kadang kena perempuan tu pula yang tak tahu kira punya. Orang pun suka Adil. Oh, you pandai sini. Tapi aku rasa dia kena belajar dia kelakar. Pasal majoriti perempuan suka ketawa. Yalah. Orang dah betul. stres apa Adil? Yalah. Orang stres lah Adil. Jadi kalau dia jumpa kau, macam Aidil cakap, jangan buat nampak sangat kan. Kau buat kelakar, nanti dia ingat kau selalu apa. Aku kalau jumpa Bang Wan mesti aku hati kekek. terhibur lah. Terhibur. Aku lagi stres kat kerja, habis at least ada orang yang terhibur kat aku. Betul. Itulah kalau akulah betul-betul lah Tadi cuma satu rekaan aje. Betul. Kau ikut Ali bagus lah. Aku tak kelakar. Tak ada gini-gini dia Li kasih handphone number Li. Aku nak ikut kau mana-mana kau pergi ikut Ali lah. Dah leceh. DM Ali. Dah leceh dah jap. Minta kos. Ali boleh jual kos. Jalan kos sekarang Okay lah. Tapi kau tengok lah kau punya karisma macam mana lah bro. Bang Wan actually kat kerja aku lama tu. Bang Wan, kita ada orang nama Bang Wan juga. Bang Wan. Bang Wan Singh. Bang Wan Singh. Bang Wan Singh. Macam mana deal? Apa macam mana? Yelah. Tapi susah juga tau. Dengan apa yang dia tanya tu, susah juga tau. Without kira tak ada transparent Tak direct tak direct. Susah juga Direct je lah boy. Actually Okay. Bagi kau okay. Bagi aku tak, aku nak kena direct lah. Sekarang ni perempuan ni nak kau tengok kau ada guts tak untuk sound dia. Takut perempuan tu terus reject apa? Tak apa. Ni Takut reject. dalam dunia ni Bang Wan kan, benda ni reject ni kira dah normal bro. Dulu kita pun pernah dia cerita dia ni dia masih nak berkawan. Yelah, berkawan okey lah. Tapi takut nanti dah reject terus dah tak kawan. Yelah.
Susah lah sekarang Leceh juga Leceh. Pick up perempuan pun dah jadi isu Of course saja. Tak pernah aku fikir pick up perempuan tu isu. Tapi korang ada pernah kena reject kan? Pernah lah Dil, banyak kali Reject. Masih contact ke tak contact? Bila lepas dah kena reject ke? Kebanyakan tak contact That's life lah Dil. Nak buat macam mana Aku banyak reject kerja lah. Kena reject kerja. Perempuan tak bro kerja, Tapi insyaAllah lah bro, tak mau fikir-fikir lah. Sekarang ni dalam dunia ni, it's all about savings. Kau save duit dulu, kau relax kan. Bangli lah. Wanita ni akan datang punya satu hari ni, insyaAllah. Dia nak PB. Nak PB Bana ni. PB perut boncit tau. Leceh lah. Moncit. Banyak air lah kadang-kadang. Kalau kita dah gap air tu. Macam mana Dil? Kira PB ni ada satu jam. Perempuan publish tau. Publish je. Publish. Publish apa Bubbles lah badan dia. Ya ke? Tak lah. Badan bubbles. Publish. Publish. Bubbly aku tahu lah, bubbly. Bubbly cheerful gitu. Cheerful okey lah cheerful apa. Ya macam mana Dil? Dia. Macam mana apa? Yelah, Bang Wan nak beli rumah, biarlah. Cakap lah. Come on lah. Bang Wan kau nak beli rumah, carilah Bang Wan kat sini. Bang Wan Zal. Betul Dil. Itu yang aku tanya macam mana Dil. Tolonglah Dil. Tak faham. Tak mau jadi inilah susah nak pergi 4 tahun podcast. Bukan, tak nampak time. Yalah, tak time, tahu dah sampai penghujung ke belum ke. Tahu orang ada crush kat rumah ni ke apa. Dia boleh jawab aku. Macam mana apa. Leceh gini Okey lah. Okay, Kepada korang yang nak cari rumah, boleh cari Bang Wan and Zal lah. Tapi Dil, saya ni sekarang ada satu crush kat rumah ni. Korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok @Wan and Zal, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau ni betul ni. Dan sekiranya kalau anda nak membeli Tak rumah, ada Li, kalau awak crush tu nak menjual rumah, bolehlah mencari Bang Wan and Zal. Diorang ada this in the professionality of selling house lah. Of course lah. Of all the buying house lah. Iyalah. Dan sekiranya kalau kita terkasar bahasa, ada kekurangan daripada kami, harap dimaafkan guys. Itu saja daripada kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. And the letter K. Good Goodbye. year.